Di celah ranting dan dedaunan hijau, tersembunyi makhluk kecil yang jarang kita sedari kehadirannya, sesumpah. Haiwan ini bukan sekadar reptilia biasa, ia adalah pakar penyamaran alam semula jadi. Dengan mata yang boleh bergerak kedua arah berbeza, sesumpah mampu memerhati sekeliling tanpa perlu menggerakkan kepala. Setiap gerakannya perlahan, seolah-olah meniru tiupan angin pada daun, agar musuh tidak menyedari. Namun keajaiban sebenar terletak pada kulitnya. Dalam sekelip mata, warna tubuhnya boleh berubah, daripada hijau ke coklat, bahkan ke kuning terang. Bukan semata-mata untuk bersembunyi, tetapi juga untuk berkomunikasi dan mengawal suhu badannya. Dan apabila tiba masa memburu, lidahnya yang lebih panjang daripada tubuh akan meluncur pantas, menangkap mangsa sekelip mata. Tepat, pantas, dan senyap. Sesumpah mengajar kita satu perkara. Kadangkala, untuk terus hidup, kita hanya perlu bijak menyesuaikan diri dengan dunia di sekeliling kita.